Seram tak nak masuk housemanship? Saya kongsikan beberapa tips yang saya sendiri gunakan semasa saya housemanship kira-kira 6 tahun yang lalu di Hospital Kelang. Yang pertama, senyum. Senyumlah pada ketika awal mula harimu, ketika sebelum keluar kereta, sebelum kita mula present case, sebelum kita mula berkomunikasi dengan pesakit, atau dalam apa sahaja keadaan, mulakan dengan senyum. Dengan senyum, dia akan mengajak diri tubuh anda sendiri untuk mengubah mood suasana pada ketika tersebut ke arah lebih baik. Senyum. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Apabila saya ditegur oleh MO atau spesialis atas kesalahan ataupun kesilapan, kekurangan, kejahilan yang ada, saya sebut, terima kasih doktor. Kadang-kadang ada je MO yang annoyed. Dia tanya, kamu ingat ni lawak ke? Saya cakap, terima kasih doktor. Saya akan keep berterima kasih pada setiap teguran yang saya terima. Saya jarang memohon maaf, tapi saya berterima kasih kerana menegur. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita dimarahi, jangan ambil personal. Anggaplah apa yang kita ditegur tersebut adalah untuk kebaikan kita kerana kita bukan selamanya houseman. Kita akan suatu hari nanti ada pesakit yang berada di bawah tanggungjawab kita dan teguran tersebut adalah penting demi nyawa dia dan kebaikan kita. Maka setiap teguran yang ada, jangan ambil hati sangat. Apa yang saya lakukan apabila saya ditegur ataupun MO saya naik marah, saya akan keep kacau dia. Maksud saya kacau adalah apa? Hari yang sama, pagi tersebut saya ditegur, tak sampai sejam 2 jam saya akan keep datang kat dia. Sama ada saya datang kat dia kerana ingin membantu, doktor ada apa-apa lagi nak bantu, ataupun dan saya terus tolong apa yang dia tengah lakukan. Saya akan keep tolong. Dan biasanya at the end of the shift, at the end of the day, kita dah menjadi kawan. Sebab apa? Sebab tunjukkan bahawa momen yang anda kenal tadi, itu bukan saya. Saya boleh jadi lebih baik. Saya cuba menjadi lebih baik. Yang keempat, staff jadikan kawan bukan lawan. Staff sokongan yang ada, PPK, MA, cleaner, guard, staff nurse, sesiapa sahaja, semuanya bukan lawan anda. Tak kisahlah ada yang anda rasa sakit hati ke dengan MLT blood bank ke, mereka bukan lawan. Kita bukan dalam perlawanan. Kita dalam satu sistem yang bersama. Kawan. Yang seterusnya, yang kelima, kita bila dah berlalunya masa, pakai topi fikir sebagai seorang MO. Bila saya menjadi MO, saya pakai topi fikir sebagai seorang pakar. Bagaimana kalau anda sebagai pakar, apa cara dan bagaimana aku ingin approach keadaan ini? Masa saya houseman, saya tak hanya fikir untuk siapkan tugasan yang ada. Saya fikir bagaimana MO saya akan berfikir. Bagaimana dia akan manage. Bagaimana dia akan uruskan dan lakukan. Tetapi, kenal limitasi. Bukannya bila saya kata gunakan topi fikir sebagai seorang MO, maksudnya kita lakukan sembrono. Hanya kerana, aku juga doktor. Tidak. Ada limitasi kita. Kita tahu bila perlu minta tolong. Tetapi kita datang kepada mereka dalam keadaan aku dah lay out the plan. Sebagaimana aku fikirkan kalau aku jadi kau. Kerana apa? 2 tahun sangat singkat. Mulakan pakai topi fikir sebagai seorang MO. Kerana itulah topi yang anda akan pakai bila anda hari pertama menjadi seorang medical officer. Yang seterusnya, apa-apa kerja yang ingin dilakukan, berhenti sejenak, lay out the plan dan susun the priority. Kenapa? Habisnya white round, kita akan ada perlu ambil darah, perlu refer, perlu request imaging, perlu ambil darah stat dan sebagainya. Susun yang mana yang perlu, yang utama dahulu dan delegate tugas dengan rakan yang ada jika ada rakan. Dan andai kata anda terbeban dan ada yang utama, contoh ada pesakit yang anda perlu fokuskan kerana pesakit tersebut antara hidup dan mati, life threatening condition, dan anda telah overwhelmed dengan kerja yang MO A bagi, MO B bagi, suarakan dengan MO yang memberikan tugas, doktor, maaf saya tengah selesaikan urusan yang ni, yang mana pesakit ni sekian dan sekian, saya ambil masa sedikit atau saya tak boleh buat yang ni. MO kebanyakannya dia faham dan dia boleh lakukan tugasan yang dibekalkan tadi. Seterusnya, dalam kesibukan kita bekerja, jangan lupa logbook dan assessment. Jadi, sepulangnya di rumah, susun dan pastikan timeline untuk logbook disiapkan, date assessment dengan supervisor, minta awal-awal. Jadi, jangan biarkan bendanya
semuanya berlaku secara tiba-tiba. Awal minggu pertama, datang masuk ke jabatan baru, selesaikan orientasi dan tagging. Selesai tagging, rancang pada minggu keberapa ataupun pada hari bulan keberapa nak jumpa supervisor pada assessment sekian. Rancang logbook nak isi pada minggu sekian-sekian. Dan dia akan jadi automatik selepas itu. Bukannya, dah nak hantar ke baru nak buat. Okey. Yang seterusnya, makan, solat, jangan tinggal. Kerja akan sentiasa ada. Kita yang menyusun bila aku nak solat, bila aku nak makan. Jadi, tetapkan, sorry doktor, saya nak pergi solat kejap. Makan, biasanya saya akan beli roti dan air sebelum saya naik punch in. Saya beli siap-siap, yogurt ke apa, saya bawa naik atas. Bila lepas berak round, saya sempatkan minum sedikit dan makan roti yang saya beli tadi, sambung buat kerja. Nanti kalau haus, datang minum air lagi dan sebagainya. Dan sentiasa belajar dan jangan matikan obor semangat untuk mengetahui dan belajar benda yang baru. Sama ada bentuk skills, knowledge ataupun apa sahaja, sentiasa rasa semangat untuk mengetahui benda baru. Dan kalian akan dapat belajar banyak daripada medical officer jika kita mulakan bertanya. Sebab jika MO lihat houseman tak tanya, kita akan fokus kerja sahaja. Kita tak ada banyak masa nak menerangkan kecuali ditanya. Jadi biasakan dengan ada persoalan dalam kepala, tanya. Jika tidak, persoalan itu akan terkubur selamanya tanpa jawapan sehingga pada saat anda diperlukan dengan jawapan tersebut semasa anda jadi MO, anda tak mampu untuk mencarinya pada saat itu. Yang seterusnya, apabila ingin mulakan kerja yang bersifat teknikal, siapkan dulu barang-barangnya dengan teliti dan cermat. Contoh, kita nak ambil darah. Saya dulu pernah jadi runner untuk ambil sebanyak 4 ward pada malam hari. Saya kira-kira agak-agak dalam sekitar 80 ke 90% saya perlu ambil darah malam. Apa yang kita perlu fokus awal lebih utama bukanlah terus cucuk dan ambil darah, tetapi kita ambil blood taking trolley, kita kemas, cuci, pastikan equipment semua yang diperlukan cukup, dan kemudian barulah kita mulakan satu persatu. Kita kata apa? Sharpen the saw. Maksudnya kita, sebelum kita potong pokok, kita buat apa? Kita tajamkan dulu gergaji. Barulah kerja selepas itu jadi lebih mudah. Jadi jangan sembrono, tetapi rancang dahulu susun atur kerja kita. Kalau nak saya kongsikan bagaimana pengalaman saya lalui housemanship sepanjang 2 tahun daripada tahun 2019 di Hospital Klang, yang mana fasa tersebut adalah fasa yang bagi saya sangat seronok, energetik, saya sentiasa cintakan kerja saya dan saya seronok dengan tugas saya. Kita boleh buat satu live, tapi dengan syarat video ni capai 1000 like. Okey.